Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin MBI edisi kelima 2026 bersama saya Putri Hadatul Syima Muhammad Samsudin. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan rangkuman laporan utama edisi kali ini. ...24 ahli majlis termasuk 8 muka baharu mengangkat sumpah sebagai ahli majlis MBI. Majlis Jalinan Kasih Datuk Bandar bersama warga Majlis Bendara Ipoh MBI 2026 berlangsung meriah. 20 anggota lapangan MBI telah menerima reward. Seramai 24 ahli majlis termasuk 8 muka baharu mengangkat sumpah sebagai ahli majlis Majlis Bendara Ipoh MBI bagi tempoh 2 tahun bermula tahun ini sehingga 2028. Pelantikan tersebut turut melibatkan Datuk Bandar Ipoh, Zahmad Syariah Hanifah serta ahli majlis lain yang dilantik oleh pihak berkuasa negeri. Majlis angkat sumpah pelantikan ahli-ahli majlis MBI telah disaksikan Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak, Sandra Ng Sai Ching. Pelantikan ini bukan sekadar satu pengiktirafan tetapi merupakan satu amanah yang besar. Jawatan ahli majlis menuntut tahap tanggungjawab, disiplin dan komitmen yang tinggi kerana setiap keputusan dan tindakan di peringkat pihak berkuasa tempatan memberi kesan langsung kepada kehidupan harian rakyat. Ahli majlis perlu menjadi penghubung antara kerajaan dan masyarakat dengan turut padam memahami isu setempat serta memastikan setiap aduan dan permasalahan rakyat ditangani secara berkesan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis MBI di Ipoh. Turut hadir pada majlis berkenaan ialah ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Setiausaha Bandaraya serta ketua-ketua jabatan Majlis Bendara Ipoh. Dalam pada itu, beliau berharap semua ahli majlis yang dilantik dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh integriti, keikhlasan dan semangat kerja berpasukan demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan Bandaraya Ipoh. Lebih 2,000 orang hadir memeriahkan Majlis Jalinan Kasih Datuk Bandar bersama warga Majlis Bendara Ipoh MBI 2026. Penganjuran program seumpama ini sebagai tanda merapatkan hubungan antara anggota MBI dan keluarga selain meraihkan sambutan bulan Syawal. Majlis yang berlangsung di Stadium Indra Mulia Ipoh itu telah disempurnakan Datuk Bandar Ipoh, Zahmad Syariah Hanifah. Turut hadir memeriahkan majlis berkenaan mantan-mantan Datuk Bandar Ipoh, Setiausaha Bandaraya, ahli-ahli majlis dan ketua jabatan MBI. Pelbagai aktiviti telah diadakan antaranya persembahan nyanyian dan tarian serta cabutan bertuah. Pengunjung juga turut disajikan dengan pelbagai juadah menarik. Seramai 20 anggota lapangan Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menerima reward menerusi penilaian prestasi pada bulan Januari dan Februari 2026. Majlis penyampaian reward ini telah disempurnakan Datuk Bandar Ipoh, Zahmad Syariah Hanifah. Ganjaran yang diberikan merangkumi sijil penghargaan cemerlang, wang tunai sebanyak RM100 Malaysia yang dikreditkan ke akaun penerima serta paparan nama dan gambar penerima di lokasi strategik atau tempat tumpuan awam. Inisiatif diperkenal sejak tahun lalu ini tujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam kalangan anggota lapangan, seterusnya memastikan Bandaraya Ipoh sentiasa berada dalam keadaan bersih, indah dan sejahtera. MBI berharap pemberian reward ini akan menjadi pemangkin kepada peningkatan prestasi kerja serta mewujudkan persaingan sihat dalam kalangan anggota lapangan untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik demi kesejahteraan Bandaraya Ipoh. Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menganjurkan sesi libat urus penguatkuasaan gerai tanpa lesen dan penempatan semula penjaja di sekitar Taman Temara Ipoh baru-baru ini. Program ini menjadi platform penting bagi semua pihak untuk berkongsi pandangan, mendapatkan maklumat yang jelas
serta mencapai persefahaman bersama dalam menangani isu penjaja tanpa lesen. Sesi tersebut telah dipengerusikan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak. Turut dihadiri pada program tersebut ahli-ahli Majlis MBI, Wakil Parlimen Ipoh Timur, Wakil Adun Tebing Tinggi, Ketua-Ketua Wakil Jabatan MBI serta para peniaga dan penduduk setempat. Sepanjang sesi libat urus ini berlangsung, 3 jabatan utama iaitu Jabatan Kesihatan Awam dan Perkhidmatan Perbandaran, Jabatan Kawalan Pembangunan dan Jabatan Kerja Awam telah memberikan penerangan berkaitan peranan masing-masing dalam pelaksanaan penguatkuasaan dan penempatan semula tersebut. Pihak MBI turut menegaskan komitmen untuk melaksanakan proses ini secara adil, telus dan inklusif dengan mengambil kira pandangan serta kebajikan para peniaga dan penduduk setempat. MBI juga menyeru semua pihak agar terus memberikan kerjasama dan sokongan dalam memastikan usaha penguatkuasaan dan penempatan semula penjajah ini dapat dilaksanakan dengan jayanya demi kesejahteraan komuniti dan pembangunan Bandara Ipoh yang mampan. Bagi memupuk kesedaran terhadap kepentingan penjagaan alam sekitar, Majlis Bandara Ipoh MBI dengan kerjasama Jabatan Perumahan Negara JKP telah menganjurkan program Harmoni Hijau Pembudayaan Lanskap. Program tersebut telah berlangsung di Gelanggang Bolang Keranjang, Pangsapuri Kintahai, Ipoh. Inisiatif ini memberi penekanan kepada penglibatan komuniti, khususnya golongan berusia, dalam aktiviti lanskap dan penghijauan kawasan kediaman. Antara aktiviti yang diadakan sepanjang program ini berlangsung adalah gotong royong membersihkan kawasan, kerja mengecat semula laluan pejalan kaki serta aktiviti penanaman pokok sebagai simbolik perasmian. Terdahulu, program tersebut telah dirasmikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pemajuan Perumahan, Jabatan Perumahan Negara, Khairul Anwar Bachok. Turut hadir Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak, Wakil Jabatan Lanskap Negara, Jabatan Perumahan Negara serta komuniti setempat termasuk kawasan rukun tetangga KRT Pangsapuri Kintahai. Program seumpama ini akan terus diperluaskan dari masa ke semasa bagi memastikan keseimbangan antara pembangunan fizikal bandar dan kelestarian alam sekitar. Majlis Bandara Ipoh MBI telah melaksanakan operasi meroboh struktur binaan tanpa kelulusan Fasa 1 tahun 2026 melibatkan 4 lokasi di sekitar Bandara Ipoh. Operasi ini melibatkan kekuatan anggota seramai kira-kira 80 orang dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM dan Tenaga Nasional Berhad TNB. Pelaksanaan operasi ini adalah selaras dengan Standard Operating Procedure SOP yang ditetapkan iaitu melalui pengeluaran notis roboh di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 Akta 133. Aktiviti perubahan ini melibatkan struktur binaan jenis bom gate atau halangan yang didirikan di atas rizab jalan bagi tujuan mengawal akses masuk ke kawasan perumahan dalam kawasan pentadbiran MBI. Operasi meroboh telah bermula pada jam 9 pagi dan selesai kira-kira pada jam 11 pagi. Sekian Buletin MBI edisi kelima 2026. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.